Kalau Allah Ta'ala sayangkan seseorang tu, Allah Ta'ala nak beri dia kebaikan, Allah Ta'ala nak beri dia kebaikan, sebelum dia mati, maka Allah Ta'ala beri dia taufik. Mungkin dulu dia lara, mungkin dulu dia leka, lalai, tak beramal, leka, tak beramal ibadat, tak ke masjid, tak soleh, tak buat ibadat kebaikan. Dulu dia leka, lara. Tapi kalau Allah Ta'ala nakkan seseorang tu kebaikan, sebelum dia meninggal, Allah Ta'ala bagi dia taufik. Dia berubah, dan dia jadi orang yang baik pula, beramal soleh. Orang kata bagus pakcik tu, bagus pakcik tu. Dulu nampak dia lara, dulu nampaknya dia tak beramal, tapi tengok dia berubah. Pasal Nabi kata, tanda-tanda Allah Ta'ala nakkan orang tu dapat kebaikan, sebelum dia mati, Allah beri dia taufik, dia berubah. Dia balik kepada Allah, dekat kepada Allah. Suka pergi masjid, suka semayang, suka datang kuliah. Tapi kalau tengok yang sebelum tu, dia tak macam tu. Dia lara, lepak kedai kopi lama, buat benda-benda yang lara sebelum tu. Tapi sebelum dia mati, Allah sayang dia, Allah nakkan dia baik, kebaikan, Allah beri dia taufik, dia berubah jadi orang yang baik. Pernah tak kita jumpa orang macam tu? Ada orang yang di penghujung usianya, walaupun sebelum tu dia lara, dia leka, tapi kemudian dia berubah jadi orang yang baik, jadi orang taat, rajin semayang, puasa sunat, masjid tak tinggal, jemaah tak tinggal, zikir pagi petang tak tinggal. Kenapa? Sebab Allah nakkan kebaikan pada dia. Allah Ta'ala bagi dia taufik. Jadi inilah yang kita harapkan, yang saya dan kita harapkan, moga-moga sebelum kita balik jumpa Allah, agar Allah Ta'ala beri kita taufik jadi orang yang benar-benar taat, jadi orang yang soleh-salihah. Agar kita semua ni, saya dan kita semua, semoga kita mati berjaya masuk dalam syurga. Itulah yang kita harap.